Bila dah dekat nak raya, mengemas, pasang langsir, tu semua antara perkara wajib yang biasa kita nampak kat mana-mana kan. Tapi bukan setakat tu je, mesti ada je dekor rumah yang akan berubah. Yang ni antara projek raya tahun lepas. Nak sangat-sangat ada dinding papan. Lepas anak-anak lekatkan tertulang, gigihlah kami selesaikan kerja berdua. Masa tu rasa mencabar betul sebab buat kerja tengah puasa kan. Yang ni rupa dinding yang lama, masa tu sengajalah plaster tak rata. Yang ni pula rupa yang dah siap dipasang papan. Simple je tapi sangat-sangat membantu tambah seri kat ruangan ni. Tahun ni nak bagi rupa baru kat dinding yang ni pula. Kalau dulu kami guna plywood aja dekat dinding yang satu lagi tu, kali ni kami guna papan. Kayu-kayu biasanya kami beli dekat hardware Kamaju ni dekat area Bahau. Disebabkan semua orang sibuk, buat pun ansur-ansur ikut ke lapangan masing-masing. Part yang cabar tu mestilah waktu nak kumbah tempat ni, lepas tu pasang tertulang sebelum lekatkan papan. Mujurlah ada hero seorang ni. Tak sempat nak record tutorial penuh, tapi lebih kurang macam ni lah rupa dia masa progres nak membuatnya. Alhamdulillah selesai projek dinding raya dekat area dapur ni. Imbas balik rupa dia yang sebelum ni, sebenarnya okey je, cuma nampak kosong sikit. Dan yang ini rupanya yang sekarang. Tak ubah banyak mana pun, cuma dia bagi suasana yang baru dekat ruangan ni. Bila dah siap macam ni kan, terasa macam ada dapur lain dah pula. Hajat hati dekat ruangan depan ni pun nak letakkan papan juga, tapi sempat siap ataupun tak sebelum raya, kita tengoklah macam mana nanti.